Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Tahara Air Mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin arhamna. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Objektif cikgu pada hari ini ialah yang pertama menjelaskan pengertian air mutlak dengan betul, yang kedua menyenaraikan bahagian air mutlak dengan betul dan ketiga menyatakan hukum air mutlak dengan betul. Okay, apa pengertian air mutlak? Air mutlak ialah air yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi dalam keadaan sifat asal kejadiannya. Okay, bahagian air mutlak terbahagi lagi kepada dua, iaitu air yang turun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi. Okay, sumber daripada langit ada tiga. Yang pertama ialah air embun, yang kedua air salji iaitu air beku, yang ketiga air hujan. Manakala sumber daripada bumi ada empat. Yang pertama air laut, yang kedua air sungai, dan yang ketiga air mata air, dan yang keempat air telaga. Okay, apa maksud sifat asal kejadian? Okay, sebagai contoh, air hujan yang turun itu daripada langit itu warna merah. Jadinya ia memang dikatakan air mutlak sebab ia turun secara aslinya, ia berwarna merah dan ia suci dan boleh kita gunakan. Okay, kalau misalnya ni air tebu dan air kelapa, memang ia asal kejadiannya memang macam itu. Tetapi air tebu dan air kelapa ni bukannya untuk kita kan untuk berudu, untuk kan kita mandi, tetapi adalah untuk sumber minuman kita ya. Okay, apa hukum air mutlak? Apa hukum kita menggunakan? Ianya adalah bersih dan suci lagi menyucikan. Jadinya boleh kita gunakan untuk berudu dan mandi wajib. Okay, itu saja dan penerapan nilai akhlak kita pada hari ini mengenai dengan air mutlak ialah kita patut bersyukur dengan nikmat air yang Allah telah berikan kepada kita dan tanda kita bersyukur itu ialah dengan cara menjaga kebersihan sumber air dan jangan kita membuang sampah ke sungai, ke laut dan kita janganlah membazir air. Kita perlu manfaatkan air yang diberikan. Okay, itu saja. Fatahallahu alaikum. Ila liqa. Ma'assalamah.